Assalamualaikum sahabat rakan-rakan semua. Semoga sihat walafiat hari ni Okey, pagi ni kita view Sungai Tuk Belian Sungai Tuk Belian. Masa kecil-kecil dulu banyak kenangan Sungai Tuk Belian ni. Pak kita mandi manda apa semua Pak cari ikan apa semua di sungai ni. Tapi hari ni nak tunjuk abang saya Ustaz Zailani Fan. Ustaz Zailani Fan dia pencen sekolah, dia buat bela ikan dalam sangka. Ni bot dia. Ni bot dia. Kadang-kadang saya buka dan dapat ikan air tawar lah. Sebab sekarang ni sungai ni sudah jadi air tawar. Dulu air masin boleh masuk. Sekarang ni tak boleh dah sebab ada gate di Pekalan Petah. Apa dia bunyi tu? Ni view dulu. Sukalah main ikut sini masa kecil, sekolah-sekolah dulu mari mandi manda balik sekolah apa semua. Panjat pokoknya, cari tiram dalam sungai masa dulu. Sekarang ni tak ada dah sebab air tawar. Hari ni nak tengok nak bagi makan ikan dalam sangka. Abang ada bela ikan dalam sangka. Ni dia ada berapa? 2, 3 sangka. Lepas tu dia bela kambing. Sat lagi saya tunjuk view untuk tempat bela kambing. Ni dia ada 2 sangka. 2 sangka, 1 ikan keli, 1 ikan puyuh. 1 ikan keli, 1 ikan puyuh. Lapunya ni. Ni apa ni? Amaran. Ni amaran. Pasal dia punya signal amaran. Dia ada lampu pada lampu solar. Ni Sungai Tuk Belian daripada dia boleh pergi sampai Pekalan Petah, sampai Kemasin Kuala Kemasin tapi dah ada gate di Pekalan Petah. Ni ikan kau dia keli. Kita bagi makan dulu. Bagi makan ikan keli ni pun dah besar-besar dah. Besar besar tengok ikan keli tu dia. Ni dia saiz besar-besar. Berapa inci dah ni? Ni tak lama dah. Lagi sebulan lebih dah boleh ambil hasil dah. Sungai Tuk Belian Salah ni Ustaz Zailani Farm. Tuk Belian. Nanti boleh siapa berhajat dengan ikan keli boleh cari dia. Boleh cari dia. Berapa ribu ekor ni sangka keli ni? Ni ada dalam 5,000 ekor. Dalam 5,000 ekor ni. Keli ni keli. Sak tu. Kita bagi ikan puyuh pula. Mana? Ikan puyuh. Ada kanduk dia tu. Ni ikan puyuh pula. Kena hati-hati ni. Sat lagi berenang dalam sungai. Jatuh mana? Kayu tak pakai. Ni ikan keli, ikan puyuh Ni ikan puyuh hybrid. Mana dalam 3 ke 4 ekor sekilo ni ikan puyuh ni dia tak nakak sangat. Adalah ikan puyuh. Paling nampak ikan puyuh. Tapi yang seronoknya ikan keli ikan keli tadi. Ni suasana sungai Tuk Belian Ni kalau ke atas lagi ni
Pekalang apa ni? Pekalang jali, pekalang pekalang baru, pekalang jali ke atas lagi. Lepas baru jadi gambar. Kalau yang sebelah sini pergi ke pekalang Petah sungai ni. Dulu tempat berenang ni, boleh berenang ni daripada sini sampai ke seberang sana. Dulu ada feri ni. Atas ni ada feri Pengkalang Pook, Pengkalang Pook. Nak jemerang ke sebelah Kampung Pak Tok Dosah ke, nak pergi Pupuk ke, kena naik feri ni Pengkalang Pook, Pak Mamak, Pengkalang Pak Mamak. Ni ikan puyuh. Ni ikan puyuh tapi tak nampak sangat. Okey, nanti untuk tempat kambing lagi saya tunjuk. Siapa nak tempah kambing untuk kenduri ke hakika ke boleh cari Ustaz Zalani Farm untuk belian. Okey, sat lagi saya tunjuk. Seronok tengok ikan keli. Kita bagi makan lagi sekali. Ini kita buka pintu dia. Tu dia. Ada hak dalam TikTok tu. Dia bagi makan ayam seekor. Dia tak tepi kolam, dia tarik sendiri. Tu dia. Besar-besar dah. Lagi sebulan lebih hari ni. Sahabat tengok tu. Nanti siapa nak dapat ikan keli, boleh cari Ustaz Zalani Farm untuk belian. Okey. Nanti untuk kambing saya tunjuk sat lagi ya. Ni puyuh ni kecil lagi ni. Dia sepatut kalau cukup masa boleh ambil dia besar lagi. 3 ekor ke 4 ekor sekilo ni kecil lagi ni. Ni mau 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ni owner farm tak Zalani Farm ni. Nanti nak dapat ikan keli dengan puyuh, cari dia. Kambing pun cari dia. Kemah dia kata kemah. Aktiviti pencen. Tapi orang lain tak pencen lagi. Orang lain tak pencen lagi. Ni belah batang nyo, batang kelapa. Aban teban pokok nyo. Dia upah orang belah buat dia nak buat dangau ataupun rumah pondok lah. Untuk tempat dia tempat dia ni lah, duduk tempat belah ikan. Batang kelapa pun ada guna, boleh belah jadikan kayu lah, boleh buat pian, boleh buat lantai. Dia belah ni kambing yang saya cerita tadi ni kandang kambing ada 1 2 3 4 5 6 bilik 6 bilik. Semua ada kambing. Ni betina, ada anak. Ni ada anak. Ni ada anak. Wai. Ni. Yang ni besar ni. Ni besar ni. Yang ni dia kata 2,000 tak lagi ni. Ni besar ni. Ni kambing apa ni? Bau ke apa ni? Ni kambing mana yang berminat untuk dapat kambing boleh cari Ustaz Zalani Farm untuk belian Tawan Bacuk Kelantan. Untuk belian Tawan Bacuk Kelantan. Ni kambing banyak ekor, banyak betina tengah buat bakar. Ni ini pun dah keluar ni.
Bagi makan dedak tengah. Bagi makan dedak tengah, bagi rumput. Ni kambing. Siapa nak cari kambing boleh cari Ustaz Zailani Farm. Untuk belian. Kawan Bacuk Kelantan. Ni anak. Ni anak kambing. Okey sahabat, itu saja perkongsian pagi ni ya. Balik kampung, kenduri. Lepas tu ronda-ronda kampung lah. Kat sana tepi sungai. Okey, itu saja sahabat pagi ni. Itu saja perkongsian kita. Okey, assalamualaikum.